Assalamualaikum. Hari ni kita nak masak kobis goreng telur. Jadi pertama sekali kita kena ada kobis, iris nipis macam ni. Ikutlah berapa orang nak makan. Dan seterusnya satu batang lobak merah dihiris nipis macam ni juga. Seterusnya 5 ulas bawang putih. Kenapa saya suka buat bawang putih macam ni? Kerana bawang putih yang dilenyek mudah larut dalam minyak dan lebih cepat masak berbanding yang dihiris dan dicincang. Jadi jimat masa kat situ kan. Baiklah, seterusnya hiris daun bawang. Daun bawang ni berapa banyak? Ikut yang anda suka. Dan seterusnya panaskan minyak, masukkan 3 biji telur dan goreng dia sehingga hancur. Bila dah masak dia sehingga hancur dan nampak matang sikit telur tu, asingkan dia ke tepi. Dan seterusnya kita akan tumis bawang putih dan daun bawang. Aduh minyak dia merecik. Aduh sakitnya. Dan tumislah sehingga naik bau. Lepas tu masukkan kobis dan lobak merah. Masak dan kacau rata. Masukkan pula air. Kerana apa? Kerana nak mencepatkan proses masak tu supaya sayur tu cepat layu. Dan masukkan kicap masin, sos tiram dan masukkan juga garam secukup rasa serta cube ayam. Jadi anda masak dan gaul rata. Bila nampak sayur tu dah layu sedikit, lepas tu barulah masukkan telur goreng yang kita asingkan tadi tu. Dan kacau dia rata. Dan jangan lupa dah buat menu ni, masak nasi lebih. And then tambah pula cili merah. Cili merah ni sebagai optional lah kan. Jadi bila dah masak kan tu, sedialah untuk dihidang. Selamat mencuba ya. Ingat makan, ingat rasa.